sebuah negeri yang terletak di utara tanah air, terkenal dengan warisan budaya, syurga makanan dan dikenali sebagai Pulau Mutiara. Di sinilah dunia moden dan tradisi bergerak seiring. Di setiap lorong, di setiap rasa dan di setiap sudut yang penuh dengan sejarah dan jalan cerita yang unik. Kali ini, kami nak bawa korang menyusuri negeri Pulau Pinang yang penuh dengan keunikannya yang tersendiri. Saya Afiq Dan saya Hakim. Bersama kami teroka keindahan, keunikan dan suasana sebenar negeri ini di dalam rancangan Kemana Kita? Penang le. Sekarang kita ada dekat hostel kita orang Kalau korang nampak sini hotel bajet je cok. Dah gitu. So kita orang tak sempat nak show macam mana keadaan hostel. Ni hotel bak memang kaput lah. Dan lagi satu semalam kita orang sampai agak lambat. Lewat gila. And then Dah barai. Dah barai. Sekarang kita kat mana Bek? Sekarang kita dekat RNR RTC Sempang Pulai. So memang ini first time aku sampai dekat RNR ni. First time? First time. Aku pun first time. Sampai sini. Motor smart kan? Aku jangan motor. Sampai efek lah. Aduh. Kita orang mandi and then makan pun makan Maggi je. Lepas tu kita orang tidur terus. And then terus tidur lah. And then so right now kita nak pergi mana dulu? Sekarang first checkpoint kita Penang Street Art. So nanti kita akan tunjuk apa yang ada kat Penang Street Art tu lah. Tapi kau sendiri tahu kan, berbagai lukisan-lukisan unik, seni-seni, arca dan pelbagainya. So kita akan tengok lagi kat sana. So jom Penang Street Art. Kalau korang stay di hotel atau homestay yang terletak di kawasan Georgetown, perjalanan ke Penang Street Art mengambil masa sekitar 15 minit jika menaiki kereta, kerana Penang Street Art terletak di tengah-tengah kawasan Georgetown. Paling-paling pun korang kena hadap jam je lah. Biasalah, Penang kan? Bukan Penang le kalau tak jam. So okay, boleh kau cerita sikit lah? Sebab aku rasa kau tahu je. Sebab kau pernah datang sini kan. Aku ni first time aku pergi Penang. Aku tahu sikit lah. Apa yang kau tahu pasal Penang? Armenian Street lah. Okay, dia macam ni. Dulu Georgetown dia nak buat festival lah. Dia panggil festival Georgetown Festival. Dia orang panggil orang pelukis ni, nama dia Ernest Zakari lah gitu. Ernest Zakari? Dia suruh buat satu art. Tapi kita akan cari art dia lagi. Art dia pasal dua orang budak naik basikal. Oh, yang tu. So bermula dengan lukisan tu, terus lepas tu tempat ni menjadi street art, dipenuhi dengan pelbagai lagi seni, arca, benda-benda macam ni. Oh, banyak Art. Betul ni, art. ini dah kena lumut. Ini satu art tapi dah macam dah kena lumut. Ni art. So benda-benda macam ni lah yang menjadikan tempat ni famous. Dia macam, dia hidden gem. Kau macam, kau kecil harta karun, kau kena jalan, kau jumpa, kau ambil gambar. Sebab dia berselerak dia mesin seni tu. Itulah sedikit yang aku tahu pasal Armenian State ni. Oh, tapi Dia tak banyak pun. Dia tiba ada kot. aku dah rasa macam FIFA Stick. FIFA Stick version Penang. Oh, tapi kita kena cari Kita kena cari yang basikal lah. basikal, arca, banyak gila seni kita kena cari kat sini. Art. So Mari kita teruskan mencari. kita cek basikal. Pek, aku rasa kita dah jumpa Uish, kita dah jumpa harta karun je. Okay. Inilah punca segalanya. Faham kenapa street art ni boleh famous? Lukisan dua budak-budak yang naik basikal. So ini aku cakap dia lukisan dilukis oleh Ernest Zakari tu. Pada festival Georgetown 2012 tak ingat aku. Tak ingat aku lah. Masa tu lah semua ni bermula. Tengok memang orang tunggu tu ramai Ramai orang nak ambil gambar. Dia punya handle tu memang connect dengan dinding ke apa.
Dia dah motor. Itulah dia unik sebab dia gabungkan 2D dengan 3D. Dia baca lah. Lain tu banyak lagi hidden gem. Tapi kena cari lah. Tapi ini paling senang cari lah. Paling aku rasa paling famous lah. Dia paling famous. Disebabkan art berat ni merupakan art yang paling terkenal di Penang Street Art, so memang ramai orang nak ambil peluang untuk bergambar dengan art ni. Dan art ni juga boleh menjadi bukti yang korang dah pun sampai di Penang Street Art. So, pastikan korang beratur dulu. And bila giliran korang, pastikan korang ambil gambar banyak-banyak. Korang kena banyak bersabar jugalah sebab banyak kereta dan motor yang lalu dekat lorong ni. Aku yang panas sangat sini. Tapi yang penting dapat gambar. Matahari kat atas. Oh. Kau tengok. Okay lah. Dia Tak sanggup dulu nak teruskan perjalanan lagi kat sini. Panas sangat. tapi kau lapar. Sebab benda pun dah tengah hari. Ya, ni lah. Dalam Tahu. 12 Kalau pergi Penang, tak sah. Kalau tak kenal, nasi kandar. nasi kandar. Okay, nak nasi kandar kat mana? Ada banyak. Kandar banyak di sini. Tadi kau dah sebut satu apa? Kandar Kapitan Maju. Kapitan Maju. Di Kandar Ahmadiyah ada. Tapi yang kita nak pergi ni kat mana? Kita nak pergi Din Maju. Din Batu Maju. antara yang famous juga sini. Tak tahu berapa lama tapi kita pergi. Pergi dulu. Jangan So, tak. let's go. Din Maju. Din Maju. So, kita dah sampai. Finally. Dah sampai dekat Din Maju. So memang macam yang dijangkakan, memang ramai lah. Ramai lah. Ramai. Tapi mesti ada sebab kenapa kedai ni ramai. Kedai ni memang antara kedai yang famous. Memang daripada KL ke Selangor ke, dia orang kata Din Maju lah antaranya. Dan boleh kata every time kalau orang pergi Penang, Din Maju lah. Macam wajib. Dia macam mesti Wajib. akan try Din Maju ni. So kita pun akan try kedai ni. So, sementara kita nak try tu, kita nak kena beratur dulu. Aman-aman dulu beratur. Dalam tengah jam boleh ni. Tengah jam? Tengah jam. Ke lebih? Confirm tengah jam. Tengah jam. Okay. Tepek. Yalah. A few moments later. Kita orang dah dapat nasi kita orang. Okay, Finally. Aku dah cakap tak sampai 30 minit. Kita dah masuk, dah dapat nasi. Dia semua dah suka. Banyak. Dia kalau dekat table tu, korang datang, ambil korang datang, ambil. And then, like before korang duduk, korang kena bayar dulu. Bayar dulu, baru makan. Then baru dapat air. Aku lupa nak bayar dulu ni. Macam ni dah kena bagus lah. Then, game. Okay. Kau dah. Aku macam yang aku cakap sebelum tadi, nasi, kuah campur, ayam berempah and telur sotong. Okay. Kau? Kalau macam aku punya, dia dah cakap tadi lah. Nasi lebih. Dia kalau kau nak bagi kepuasan datang Din Maju ni, Nasi lebih. lebih memang kenyang sampai malam. Nasi lebih, kuah campur lah. Untuk kuah, dan ayam bawang. Atau jauh-jauh kan ayam goreng kan. Kau dah terbiasa ayam goreng? Ayam bawang. Aku nak try kau punya kat lagi. Okay, kita suka. Dan ada bendi lah. Macam Hakim tak ada bendi. Tak ada sayur. Hakim pakai sayur. Bukan bendi. So, dia ni. Dia lagi ni. Wajib. Ini kuah sotong. Telur sotong. Telur sotong. Aku dah pernah makan. Aku tahu dia memang rasa sedap ni. Tapi lagi satu. Jangan lupa minta kodong. Papa dia ni time korang nak bayar. Ni jangan lupa. Tengok Ais Penang. Tak sama. So, makan kau. Jomlah kita makan. Oi, kenyang. Kenyang Kenyang aku dah penuh Mengah nak jalan. So, thank you Din Maju. Nampak kau bawa keluar Din Maju. So, sangat recommended lah. Sangat recommended. Macam biasa, aku memang akan review. Aku bagi 9/10. Aku bagi 9 sama gak 9.5 lah. Kita tak boleh bagi benda perfect. Sebab mesti ada lagi better kan. Yes, sebab kita pun banyak ada lagi kedai nasi kandar Kat dekat Penang ni Penang lambak je. Tapi yang paling famous, yang paling orang tahu is Din Maju. So, Kim, lepas ni kita nak pergi mana? Aku tengok macam dah nak masuk waktu Zuhur lah.
Okay, dah masuk waktu Zuhur. So let's go. Kita pergi ke mana? Kita solat Zuhur dekat Masjid Tertua di Pulau Pinang. Penang. Kalau korang tahu, korang cuba teka, tapi kita akan bawa korang ke sana. Okay. So jumpa kat sana. Dia lepas dah kenyang kan, perkena nasi kandar Adin maju. Oi. Sotong dia watak Ayam bawang dia tak bagi can tu. watak nasi can tu. Aduh. So sekarang pada makan perlulah. Benda pun dah masuk waktu. Hmm. Dah masuk waktu. So halang-halang tu kita dah sampai sini. So inilah dia, Inilah dia. Masjid Kapitan Keling. Masjid Kapitan Keling yang terletak di Jalan Masjid Kapitan Keling merupakan sebuah masjid tertua dan bersejarah di Pulau Pinang. Ia dibina oleh Tentera Syarikat India Timur yang tiba di Pulau Pinang pada suku abad ke-18. Masjid yang kini menjadi tarikan pelancong ini sebenarnya dibina semula pada tahun 1916 bagi menggantikan masjid lama dengan menara yang berbentuk kubah, memaparkan gaya seni bina Islam yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari India. Masjid Kapitan Keling merupakan pusat beribadat bagi kaum India Muslim yang telah menetap dan bekerja di sekeliling masjid dengan nilai sejarah yang berlanjutan sejak 200 tahun dahulu. Sebelum menunaikan solat Zuhur, kami mengambil keputusan untuk tukar pakaian kerana cuaca yang terlalu panas dan kita orang pun dah belecak. So next destination. Next destination lagi korang kena nantikan lah. Kita akan bawa ke tempat yang korang pun tak sangka. Yes, dan hint sikit. Tempat ni jauh sikit daripada Georgetown. Dia jauh dari Georgetown. Okay. So nak tahu? Nantikan. Cuba korang kat sana. So guys, kita dah meninggalkan Georgetown. Akhirnya. Meninggalkan Georgetown. Dan macam yang kita orang cakap tadi, kita akan pergi tempat ni jauh sikit daripada Georgetown. So kita orang dekat Penang War Museum. Aku rasa kebanyakan ni orang tahu je nak pergi tempat ni, tapi mungkin ada tak berani nak pergi ke rasa jauh daripada Georgetown kan. So kita bawa korang ke sini dan kita akan tunjukkan apa yang ada kat dalam ni. So jom kita masuk dalam dulu. Penang War Museum yang terletak di Bukit Bertemau merupakan sebuah kubu pertahanan yang dibina oleh British dan diambil alih oleh tentera Jepun sewaktu Perang Dunia Kedua. Dan pada tahun 2002, kubu pertahanan ini telah dijadikan sebagai sebuah muzium. So kita dah masuk Penang War Museum. Dan bila korang dah masuk, korang akan dapat Orang kena bayar dulu tiket. So kita orang RM93 sebab 4 orang, satu orang RM22 termasuk parking RM5. then kita akan dapat Korang akan dapat guide. Guide ni dalam ni dia akan cerita pasal ni lah, sejarah tempat ni. And korang akan dapat peta dia. Sebab korang kena ikut dia punya peta ni supaya korang tak sesat lah. Sebab tempat ni besar. So ni adalah checkpoint pertama kita. Daripada pintu masuk tadi, dekat kiri korang kena panjat sikit bukit. So checkpoint pertama ni kita pergi mana sebenarnya? Replika meriam 6 inci dulu untuk lindung kubu ni lah. So korang boleh tengok. So Kosong kan? Inilah replika je, bukan betul pun. Tapi seakan-akan meriam zaman dulu, so dia menghala ke laut. Sebab untuk melindungi kapal-kapal yang masuk dulu ke pulau ni. So Ini checkpoint seterusnya. checkpoint yang kedua kan? Checkpoint kedua kita adalah terowong. Terowong apa? Terowong bawah tanah. Terowong bawah tanah. Dan terowong bawah tanah ni dia panjang dia 9 meter tau. 9 meter bawah tanah. Dan terowong bawah tanah ni dibina untuk nak menyimpan peluru untuk cannon-cannon Yang ada dekat atas. yang ada dekat atas. So jom kita masuk.
Okay, tengok apa dia dalam. Okay, so ni lah terowong dia, korang kena masuk dalam ni dulu kan. Kalau korang tak galak korang masuk berseorang kan sebenarnya. Boleh masuk dengan kawan-kawan. Betul. Kita laluan dia agak sempit, tak muat je. Muat dia. Macam kita tong sekali 2 orang masuk. So untuk kalau kau nak tahu ini adalah terowong untuk diorang dulu nak bersembunyi daripada letupan dekat atas. So kalau kau nak masuk, boleh juga kita akan bawa masuk lagi. Kita akan bawa korang masuk lah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa yang ada. Ha. So bila kau sampai dekat dalam tunnel ni, kau akan nampak pelbagai lukisan atau gambar-gambar untuk menunjukkan bukti dulu macam mana keadaan tempat. Okay, so sekarang kita dah masuk dekat dalam terowong untuk berlindung daripada serangan bom atau serangan udara. So buat pengetahuan korang, tempat ni sangatlah tak mesra orang tinggi. Tak mesti orang tinggi dah sebenarnya gelap. Gelap Tapi gila. ada bantuan lighting. Kita ada bantuan lighting. Tempat ni gelap gila and panjang gila. Yes. Untuk orang yang ada, kau tahu fobia yang gelap ke? Yang sempit tu. Boleh lah tempat yang sempit. Kalau boleh jangan masuk. Yes. 5 minutes later. So Raung-raung udara ni pun kita tak sure, okay. Tapi kita dah keluar. So Aduh, nampaknya aku terhantuk kali kedua dalam tempat ni. So itulah keadaannya. masuk kita kat sini tadi. So, Kita masuk kat sini dan kita keluar hadapan dia. dia pusing satu tempat. Dia pusing satu. And bagi aku memang jauh lah nak pusing fan untuk mengangkat duduk macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gaya masuk dan keluar. So next kita masuk tempat lain. Untuk keluar daripada checkpoint ni, korang kena merangkak and panjat tangga setinggi 9 meter. Even aku sendiri pun semput masa nak keluar dari situ. Bukan setakat kena panjat tangga setinggi 9 meter tau, tapi korang kena memanjat tangga tu dalam kawasan yang sangat sempit. Korang boleh tengok aku pula yang struggle nak keluar daripada situ. So Kita dah kita baru lepas naik, kita keluar kat sini tadi. Dan kita akan pergi ke checkpoint yang seterusnya. checkpoint seterusnya adalah senjata. So tadi tu ada laluan untuk hantar peluru-peluru daripada bawah. So jom kita masuk dalam kubu pertahanan. Dia macam kalau tulis sini observation post, tempat mati lah. So kita akan sampai betul-betul dekat puncak tempat tinjauan ni lah. Ni mungkin komander, apa nama komander dia? Komander Yamashita lu mungkin nak tengok musuh betul-betul clear dekat atas ni lah. Ini baru nampak laut tu. Ni belakang aku ni patutnya nampak laut, tapi dia sebab ada pokok ni. Sini Mat laut. Laut sini. Kau boleh nampak tak? Memang nampak boleh nampak jambatan kedua Pulau Pinang tu sebenarnya. Ya, so macam ni lah. Macam ada tempat dia orang meninjau dulu musuh. So kita boleh pergi ke checkpoint seterusnya. So inilah tempat di mana tahanan-tahanan tentera Jepun orang kata diterima hukuman. Dan hukuman mereka of course lah. Jadi kalau kata tentera Jepun kan, orang kata kalau askar Jepun ni memang hukuman dia penggal kepala. So inilah tempat dia. And ada fakta menarik. Dia orang kata still ada bau darah. Still ada bau darah kat sini, tapi tak tahu hidung aku sesama. Apa yang aku dengar dulu katanya ini dulu ada pokok besar, tapi pokok dah tumbang. Antara punca pokok ni dulu memang besar gila. Antaranya katanya sebab dulu memang Jepun simpan mayat dekat sini. Dan kita faham mayat boleh jadi baja kalau dah lama sangat. So sebab banyak sangat mayat, pokok dulu tumbuh besar gila. Tapi aku rasa sebab ribut kot, sekarang dah tumbang. Agak sayang lah. Tapi diorang cakap ada bait-bait yang seram kat sini. Untuk orang-orang yang minat sejarah dan ketenteraan, korang boleh datang dan tengok sendiri barang-barang peninggalan sejarah yang ada dekat sini. Bukan setakat korang boleh tengok je, tapi korang boleh bergambar dan dalam masa yang sama, korang boleh dapat ilmu yang baru. So kita dah Habislah perjalanan kita dekat Penang War Museum. Pengalaman yang sangat best. Experience yang aku rasa tak semua museum kita boleh dapat, tak semua tempat kita boleh dapat experience macam tu. korang akan dapat feel betul-betul macam mana keadaan dekat dalam kubu pertahanan ni. Yes. So
itu saja daripada kita orang di Penang War Museum. Kita dah hampir sampai ke penamat travelog kita. Tapi dia boleh habis lagi. Kita orang akan singgah-singgah enjoy masa kita orang pula tanpa buat travelog lagi. So, selebihnya korang kena tengok sampai habis. See you guys there. Untuk tempat terakhir yang kami nak bawa korang ni, perjalanannya sangatlah jauh. Kerana tempat ni bukanlah terletak di pulau, tetapi ianya terletak di seberang. So kita dah sampai dekat Perkampungan Agong. Okay, Perkampungan Agong ni terletak dekat Penaga seberang perai. Dia bukan dekat pulau dia dekat seberang. Untuk masuk, kita kena beli tiket dulu. Bila kita cek tiket, seorang dewasa adalah RM10. Tiket Dan untuk kanak-kanak RM8 lah. Untuk tengok dalam, kita beli tiket dulu. Kita masuk. Jom masuk. So, kita dah masuk dalam Kampung Agong. Besar kampung ni. Ya, kampung ni sangat besar. Sebab apa dia besar? Sebab aku ada satu benda nak bagi tahu. Dalam Kampung Agong ni juga, dia ada beberapa checkpoint. Dan berdasarkan map yang aku tengok tadi sebelum kita masuk, dia ada 3 park. Park pertama, park kedua dan park yang ketiga. So kita akan bawa lah korang tengok apa yang ada dekat Kampungan Agong ni. And fakta dia sebenarnya Kampung Agong awalnya dia cumalah kebun dia. Pada tahun 1942. Oh, okey. Tapi pada 2019 dia telah dijadikan agro theme park. Itu sebab sedikit, tapi kita akan ceritakan lebih lagi sambil korang layan video. Burung yang berkicauan, air mengalir tenang, sejuk mata memandang, damai mempersonakan, padi melambai-lambai, gadis di tepi bendang, walau panas membahang, tetap manis tersenyum riang. So right now kita nak masuk mini zoo. Sebelum nak masuk mini zoo ni, korang kena beli satu bekas makanan. Dan bekas makanan tu dalam harga dia dalam RM10. Dan satu bekas makanan ni boleh tampung untuk 5 orang sekali masuk. Macam kita orang 4 orang, so bolehlah kita orang masuk. So kita dah masuk. Kita dah masuk. Kita dah beli makanan je. Kena beli ni yang makanan yang aku cakap ni. Dan bila korang masuk, korang akan jumpa kambing. Kita disambut dengan kambing. So, kita pun dah bagi makan. Macam-macam binatang yang kita bagi makan dalam ni. Kambing lah, kuda lah, obat balau pun ada. Datang sini kan, korang hati-hati dengan tai kambing sini lah. Sebab dia berak mengata. Ada anak kambing lah kita bagi makan. Ada ostrich. Tapi ostrich kita tak rawat. Rakun pun kita tak nampak. Rakun tengah tidur. So, sekarang kita keluar daripada mini zoo ni, kita explore kat lain. Kita tengok apa lagi ada. So, kita dah sampai dekat Taman 3 ataupun lebih spesifiknya dekat sini ada bulatan cinta. Kita orang betul-betul berada dekat bulatan cinta sekarang ni. So, bulatan cinta ni dia macam istilah macam roundabout lah. Roundabout, dan di mana sekeliling bulatan tu adanya rumah-rumah klasik. Macam yang kita perasan tadi, ada rumah Doremi. Banyaklah rumah-rumah tradisional Melayu yang ada dekat sini. Tapi jauh lah kalau daripada pintu masuk nak sampai sini. Sebab boleh kata Taman 3 ni dia penghujung. Korang boleh naik dia punya escape, dia punya lori lah kot. Macam aku boleh kata macam shuttle bus lah. Dia nak buat style macam tu. So, jom kita pusing-pusing tengok apa yang ada kat sini dekat Taman 3 ni. Di Taman 3 ni juga terdapat seni bina rumah yang dibina ala-ala perkampungan bunian. Korang boleh tengok betapa indahnya suasana tempat ni. Tempat ni sangatlah sesuai untuk korang bawa family, kawan-kawan ataupun partner korang. Sebab banyak spot-spot OOTD untuk korang bergambar. Dan dalam masa yang sama, banyak kedai yang menjual pelbagai makanan serta cedera hati. So kita punya perjalanan pun dah nak habis. So daripada Taman 3 ni sekarang kita nak menuju ke pintu masuk tadi balik, menaiki macam bagika gitu. Tram Dan so sekarang kita ada dekat tram stand. Kita tengah tunggu turn kita naik tram. And then terus ke pintu depan.
di mana tempat kita start tadi lah. Betul. Tram kita pun dah sampai. Jom kita naik. Disebabkan kawasan Kampung Agung ni agak besar, so tram ni sangat berguna untuk korang yang tak nak berjalan kaki ataupun warga-warga emas yang nak menikmati pemandangan tanpa perlu berjalan kaki. Okey. So kita dah sampai kat tapak 1 balik. Sampai kat tapak 1. Lepas tu macam mana? So jom kita pergi dekat pintu keluar balik. Pemandangan dan suasana kat Kampung Agung ni korang tak boleh dapat kat mana-mana. Semoga korang boleh datang sendiri dan enjoy suasana kat sini. Tamatlah sudah travelog kami. Maka tamatlah sudah perjalanan travelog kita orang di Pulau Pinang. So untuk korang yang mana berminat dan datang Pulau Pinang, korang boleh rasa sendiri sebab kita orang dah bawa korang pergi macam-macam tempat yang ada dekat Pulau Pinang ni. Contohnya apa, Kim? Macam street art Armenian Street, Masjid Kapitan Keling, Chiu Jetty. Penang War Museum, dan last kali kita orang akhiri di Kampung Agung. Ya. So nama saya Afiq. Dan saya Hakim. Jumpa lagi dalam rancangan Ke Mana Kita Penang Le. Kamu mencuri sekapik belacan daripada tentera Jepun. Kaulah perwira. Apa yang kaulah perwira? Allah, lama pinjam balik nak makan di Majlis. Top 5 nama lelaki handsome. Mana nak tidak Mat? Ha? Mat.